nasi kabur satu bang. Boleh. Abang nak makan ke nak buku bang? Nak makan kau. Okey, nak. Saya tak mau pakai buku tu. Saya nak makan. Pakai dalam tu ya? Biar betul bang. Betul. Boleh tak? Tak apa boleh. Nasi biru ah. Ya, nasi biru bang. Nasi biru. Orang Kelantan. Okey. Ini untuk satu portion lah. Ya, satu porsi. Baik. Kita ada nyok, Nyok, sayur. sayur. Sayur ni ada berapa jenis? Oh, dia macam-macam kan campur kacang panjang, Okey. kacang, Okey. toge, Alright. telur masin. Telur masin Okey. pun ada sekali lah. Tak nak yang sampai habis tu apa dia? Oh, lemak bakar bang. Itu Lemak paling bakar. sejuk bang. Bagi saya semua tu lah. Okey. Ni lemak bakar dia. Dia. Daging bakar memang dah iris awal-awal tu. Ya, kami dah potong awal dah senang. Panjang-panjang iris tu. Okey, tapi bang, ada Okey. satu lagi yang paling sembel. Hari Apa itu dia? dah sold out dah bang. Wih, serius ah? Serius lah. Apa dia? Ayam bakar madu bang. Boleh bagi saya. Abang nak bagi apa bang? Ni sayap dia. Paha. Saya bagi tak paha. Ni ke paha ni? Ni tight. Habis ya bang. Boleh eh? Boleh, boleh. Lepas Sambal. tu kita ada bumbu. Okey. Lepas tu ada sambal tumis budu. Sambal tumis. Sambal tumis budu. Tumis budu. Ya, betul. Banyak pokok pula bang. Kepuk. Oh, ni memang package dia. Ya, ini mesti masuk dalam package Ni dah siap ke belum ni? Dah siap dah bang? Siap. Solok saya mana dia? Oh, betul Benda bang. tu yang wajib. Solok. Jeruk bawang ada tak orang ni? Jeruk bawang ada bang? Boleh? Boleh. Tak Kelantan lah gitu lah. Siap. Siap bang. Bang, set bang. Awak pula. Abang tahu tak, minggu depan di Fantastic Food Fest Kat Nak, Kak Wan Selera Pantai Timur akan datang jumpa warga Shah Alam dan sekitar. Serius lah daripada Penang ni? Ya betul bang. Abang tengok kat belakang tu. Ramai kan? Ramai. Warga Shah Alam jangan lupa main pagi-pagi tau. Kalau tak, abang kena tunggulah beratur panjang-panjang.